macam mana you diet dapat kurus ni? Oh tak, I makan je. Oh tak bersenam? Tak pun. Jom shopping lebih 250 warna tudung di Tulen Bangi Central atau terus ke showcase kami dan jangan lupa purchase. Kalau nak diet, memang kena makan je ke ataupun kena bersenam? Sebab saya baca je komen, macam mana you diet dapat kurus ni? Oh tak, I makan je. Oh tak bersenam? Tak pun. Ada yang macam tu. Okay, dia macam ni it's all about calorie in dengan calorie out tau. Okay, dia macam ni. Contoh macam saya kata tadi lah, kan kita requirement kita satu hari kita kena ambil 1400 kalori contoh Tapi untuk turun berat, kita selalu suggest penurunan kalori tu antara 250 hingga 500 kalori. Okay, so bila kita dah kurang-kurang kalori kan, barulah kita dapat turun berat. Bila kurang daripada kita exercise, kira kalori in tu kurang, kalori out lebih, turun berat. Kalau kalori in tu lebih, kalori out kita kurang bergerak, jadilah naik berat. Kalau duduk sama, makan sama, kira kita makan 1,400, kita bakar pun 1,400, maintain lah berat. Dia macam so, macam kalau nak cakap pasal berat badan, of course makan je cukup, tak perlu nak bersenam. Tapi kalau kita fikirkan untuk sihat dan nak boost metabolism kita, supaya kita tak susah-susah nak diet tapi badan kita bakar dengan baik, ialah kita kena increase kita punya muscle, otot kita, dengan bersenam lah, dengan strength exercise, dengan banyak bergerak pun sekalipun, itu pun dah membantu dah. Oh ya, membantu Ya, ni kita panggil non-exercise punya lah activity yang boleh bantu boost your metabolism. Lagi berkesan sebenarnya daripada you buat exercise. Exercise ni maksudnya dia structured punya activity kan. Exercise kita recommend roughly seminggu 150 minit sahaja untuk cardio lah. Cardio exercise ni macam yang melibatkan, orang kata, pergerakan jantung lah, basically macam lari kan. Tapi kalau strength dalam lebih kurang 50-80 minit seminggu pun dah mencukupi dah. Even naik tangga pun kira exercise pun. Nak cakap pasal naik tangga kan, antara nilai kita panggil MET lah, nilai tu di mana yang paling terbakar lemak, sebenarnya naik turun tangga bersama bebanan.